Road Tax digital? Korang tahu tak? Starting 1st Februari 2026 ni, kita akan start guna Road Tax secara digital. Dah tak ada physical Road Tax yang stiker yang kita kena tampal dekat kereta tu, semua dah tak ada. Semuanya di hujung jari saja. Korang nak tahu tak macam mana cara mudah untuk renew Road Tax? Tak payah pergi keluar rumah, semuanya di hujung jari. Korang nak tahu? Tunggu, saya tunjuk. Sekarang renew Road Tax semua boleh buat online je. Guna je Bijak, dalam few minutes terus settle dari phone. Best part, Bijak now offer free renewal Road Tax. Lagi satu nak share, lagi best kalau korang nak bayar ansuran pun boleh tau. Tengok, sampai 12 bulan pun ada. Senang, semua ada dalam satu apps yang sama. Boleh renew insurance, boleh renew Road Tax secara percuma. Yang paling best, kita boleh bayar secara installment. Kan senang tu? Tunggu apa lagi? Guna je Bijak. Semudah ABC. Semuanya di hujung jari. Jangan lupa cuba tau. Bye!